Assalamualaikum, selamat malam-malam. Bersama saya Manutara Channel. Pada malam ini kita nak keluar berjalan ke satu tempat yang mana tak lama lagi tempat tu penuh orang. Kalau nak tahu di mana, stay tune. Okey, jom. Esok-esok tak payah tak boleh dah. Oh, tawar lah. Malam ni banyak pita. Dia buat pita macam gambar. Orang tak ramai ke ni? Tu kita tengok dari situ. Ini ada kereta Cinderella. Tak nampak pula. Kereta Cinderella. Tak pasal lampu gelap pula. Ini lampu. Yang ni pelita ni. Ini pelita. Ini pelita Love Kedah. Yang ni tak tahu gambar apa tu. Yang ni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad. Muhammad. Sana tu Allah. Allahu Akbar. Ni dia sampai 29 hari bulan sampai lepas raya. Ma. Dia sampai lepas raya. Berapa bulan? Dia sampai 29 hari bulan. Mana-mana balik mai Al-Ustaz tu, belah Penang ke, balik Penang ke, dekat Perlis ke, mai Al-Ustaz. Ni Taman Jubli Emas. Bukan Jubli Perak noh. Jubli Emas. Jalan belakang nak PJ Al-Ustaz. Ni abang ni tengah duk pasang lampu selamat hari raya. Weh, cantik weh. Hangpa kena mai. Balik awal mai awal. Tak kira orang ramai payah. Ni suasana Padang. Ni. Memang tak nampak ni gelap macam ni. Sebab mereka tak boleh pasang lampu banyak. Sebab mereka nak serlahkan apa ni pelita ni. Cantik lah. Cantik. Tak jauh pun dengan rumah saya. Dalam 2 minit macam tu lah. Tapi kita baru main. Tu dia kawan. Logo. Ni buah bulan. Cantik mat buah bulan ni. Pesta Pelita Raya 2026 Al-Ustaz. Ni gambar apa ni? Ni menara Al-Ustaz. Abang ni minat makan api lah abang ni. Dua ni. Abang ni makan api. Apa kena main ni lah. Inilah bunga putih.
Bunga plastik. Ha? Nama mana? Namanya? Dia bini tak apa mana rontok. Bau ni. Wah, tu. Dia senyum kat aku jelir lidah pula. Hai. Dah nama. Jangan tengok ni. Nanti dia jelir lidah. Oh, senyum. Dia syok Aida. Kacau dah. Ni. Saya memang suka binatang ni, Lady Bird ni. Cantik guys. Nampak tu, geng. Lawa tempat ni. Tempat ni dekat Alostak, Taman Jubilee Mah, Alostak. Harga tiket masuk sini ya. Harga tiket masuk sini kanak-kanak RM7, dewasa RM10. Dia macam-macam ada dalam ni. Nanti dia akan buat macam-macam ada dalam ni. Tu ada pembukaan tu. Boleh bergambar apa semua. Tu, tengok ni. Ini aku cukup suka ni. Dia tergoyang-goyang. Nah. Yang goyang-goyang ni. Alah, cantik lah. Ni butterfly. Rama-rama. Benda ni ada kat lori aku selalu. Lebah. Dia. Ya. Pulang. Ni ada kursi ni. Tapi ada kursi Cinderella ni, tapi dia tak buka lampu. Gelap. Kalau buka lampu elok. Cinderella. Ni dah luar masuk dia ni. Macam mana? 17 ni Malaysia berikut tu. Oh, berita tu. Berita tu semua tu lah. Ni ada 7,000 berita. Oh, sungguh lah. Tapi memang dia tak buka lampu saja, buat pergi gelap je tak nampak no. Ni hadiah dia. Masih dah. Ni hadiah cabutan bertuah. Beli tiket dapat. BMW coy. Bukan coy punya ni, tapi BMW lah. Mai. Kod rezeki hampa. Stage. Ada konsert nyanyi-nyanyi kot air-air macam ni. Di dalam sana apa ada tu? Ni rumah hantu. Ni hantu, ni bukan hantu. Ni orang. Ni bawa anak-anak apa kita main kat sini. Harga tiket rumah hantu, harga tiket dewasa 10, kanak-kanak RM5.
Berpatutan. Ni separupa ni. Belum start ke ni. Ni saya datang mai buat review sikit. Nanti dah ramai nanti kita datang lain. Lepas raya kot, lepas raya. Sebab dia sampai lepas raya. Budak-budak ni boleh kena main. Bawa anak-anak santai-santai. Mak nak mandi dalam ni, Mah? Ya. Tu, kat mandi. Kau dah. Cik, mak dia mau main ayat ni. Kolam. Sao kolam ni. Dekat sini kita ada construction site station. Apa ni? Jaimis Aquarium. Apa yang nampak? Ni siapa nak main barang-barang ni RM10 10 minit. Kontrol lah ni RM10 10 minit. Tengok adik ni nak main tu. Adik ni nak main. Nampak. Kalau yang lang tu 35. Yang ada kedua tu. 35. Satu, kau main sana. Ambil kat kaunter tu. Okey, masih kak. Okey, sama. Macam ada bentuk tu.
Ada Lena tu. Jom bayar balik lu, bayar lah. Esok kita jumpa Alena.